nak tunjuk kat korang dia full coil tak full coil kan. Lalu kita cakap, kita main rasa-rasa, korang tak berapa nak rasa. Tuan-tuan dan puan-puan, aircon customer ni dia ada masalah tak high RAM. Lepas tu dia tak full coil. Outdoor dia pula kabel tak ada earding. So bila kabel tak ada earding ni, selalunya apa akan jadi, dia punya PC board mesti akan rosak. Macam ni lah, dia jadi tak high RAM. Usia aircon baru 2 tahun. Okay, kat sini kita ada Zoe ZT-R01. Kalau korang beli kan, dia akan dapat bag macam ni. Lepas tu dengan dia punya kabel ni lah sekali, korang akan dapat bag yang menarik dia ni. Sekarang ni nak tunjuk kat korang dia full coil tak full coil kan. Lalu kita cakap, kita main rasa-rasa, korang tak berapa nak rasa. So ni saya tunjuk, ini yang menarik dia korang. Dia boleh scan tomografi multimeter. Korang nampak tak bahagian atas ni, korang tengok tu 16-15 darjah Celsius. Tengok yang bawah ni. Okay, kita tengok dekat sini center 27. Dia center apa tu center tu. Yang tengah ni, yang tengah tu, itu dia punya center. Ini yang kita masukkan tak full coil. Nampak bila kita ada thermal camera daripada Zoe ni mudah. Boleh kau nak buat multimeter boleh. Kau nak buat pakai thermal camera pun boleh. Nampak clear ni kalau korang nak macam mana, macam biasa lah, beg kuning. Mantap korang. Okey, ini dah tak payah cerita banyak lah. Biasa kita rasa-rasa je kan, rasa-rasa je. Ni kita bukan rasa, kita tunjuk dengan bukti. Nampak tu, tengok dekat center 27. Dia sepatutnya kalau dia full coil, atas ni 16, bawah ni pun lebih kurang 18, 16, 15 lebih kurang macam tu. Aircon ni tak boleh buat servis. Kalau kita buat servis sama juga, sebab dia punya kotor ni tadi, kalau korang tengok kat awal tadi, dia punya kotor tu tak terlalu kotor sangat sehingga buatkan aircon ni jadi tak sejuk. Tidak, dia cuma kurang sejuk. Dia sejuk je tapi dia kurang. Apa kalau customer nak servis juga tak ada masalah. Cuma kat sini saya suggest untuk buat troubleshoot.